Geng, hikmah letupan dan kebocoran gas di Putra Heights ni geng, baru kita tahu yang selama ni Terengganu lah pembekal gas dan minyak kepada Malaysia. Aku ingatkan negeri Walaun yang bergantung kat Malaysia. Rupanya Malaysia yang bergantung kat negeri Walaun. Yang aku heran ni, Menteri KPKT pi mana ni? Menteri DAP yang jaga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tu pi mana? Dia pi buat solat hajat tak habis ke? Ke dia pi raya sambung pula puasa 6? Ke dia masuk dalam gua bertobat dah? Macam-macam versi analisis dan cerita kita dah tengok geng. Daripada netizen, daripada engineer-engineer, orang-orang yang pakar, sampailah ke penduduk-penduduk di Putra Heights tu sendiri. Dengan rakaman dashcamnya, dengan grup WhatsAppnya, dengan laporan-laporan yang telah dibuatnya. Apa yang aku faham, semua mengatakan adanya kerja-kerja pengorekan dan jentera berat di kawasan tu, menceroboh kawasan Rizab Petronas. Kalau kita tengok pun geng, betapa dekatnya kawasan pembinaan shop lot tu dengan kawasan pipeline tu, pipeline gas tu. Sebab tu kita heran macam mana projek yang sangat berisiko macam ni boleh diluluskan. Sepatutnya PBT tu kena jawab geng. Sepatutnya SPRM kena serbu geng. Yalah, dia dapat sambung lagi, betul tak? Kali ketiga boleh sambung. Kita menang, kita cari Azam Baki. Rupanya pasal nak sambung. Oh, Azam Baki kata lagu ni patutlah sambung. Apa yang aku nampak geng, benda ni bukan atas kesalahan ataupun kecuaian dari pihak Petronas. Benda ni daripada kontraktor tu. Masalahnya lah ni, kontraktor tu langsung tak disiasat geng, tak disebut pun. Yang sedihnya Petronas pula yang nak kena tanggung kerugian ni geng. Yang kontraktor type DAP tu lepas tangan, cuci tangan geng. Jenuh puak-puak Walanon duk spin nak pertahankan puak-puak kufar harbi ni. Malah mangsa-mangsa yang di Putra Heights ni bila pulang ke rumah, mereka kata pampasan yang dijanjikan oleh kerajaan tu tak setimpal langsung. Malah ada yang tak dapat geng. Duit tu pergi ke mana? Ni lah bila hampa buat kerja tak betul, duk membuang rakyat. Inilah masalah dia. Jadi geng, kita semua kena bersatu hati kali ni geng untuk support Petronas. Jangan biarkan dah Petronas jadi macam Puspakom, jadi macam Bernas, jadi macam GISB, jadi macam Mara, jadi macam Benara KL geng. Jangan biarkan jadi macam MAHB. Jangan biarkan jadi macam Tabung Haji. Ayo rakyat Malaysia, kali ni kita pertahankan, support Petronas. Jangan biarkan Petronas dikambing hitamkan oleh puak-puak Madanot, oleh puak-puak yang tamak dan rakus ni geng. Apa lagi dah yang orang Melayu tinggal ni. Betul tak? Akhir kata, hina besi kerana karat, hinanya manusia kerana pengkhianat. Karat besi boleh dirawat, bahana pengkhianat, bangsa Melayu bakal merempat. Nak merempat dan huru hara, nak mundur, hampa undilah PHBN tu. Faham?